Tengok macam mana suasana di Pekan Negara yang 90% gurun Sahara. Tamat sudah episod IO Trend aku. Tutup satu buku, now kita buka buku baru pula. Bermula dari Nouadhibou, Mauritania, aku akan masuk ke Western Sahara dan terus ke Morocco. Welcome to Morocco. Love to Malaysia. Okey, sebelum kita sembang terlalu jauh, aku bawa korang pusing-pusing Pekan Nouadhibou ni kejap. Tengok macam mana suasana di Pekan Negara yang 90% gurun Sahara. Bukan senang nak mari ke sini. Mauritania ni selamat ke tak? Personally aku boleh kata sini agak santai dan sangat selamat. Gini weh. Gini. Kau tahu ke? Cebek kot. Makan cebek ni kita mesti ya. Apa hal aku nak cari makan dulu. Dari tadi perut aku dah merengek-rengek nak minta makan. So kita orang makan je kat restoran yang random ni. Nama makanan ni Cibujen. Makanan tradisional Senegal. Aku rasa sepanjang kat sini aku dah makan 2-3 kali dish ni. Kena dengan tekak. Boleh layan hari-hari. Tadi aku tergigit ni tau. Mampu, pedas gila. Pedas. Terima Member daripada awal-awal tak lalu tekak, sekarang dah jadi favourite. Dah bolehlah aku tinggal dia kat sini. Tolong-tolong Muhammad. Tahu-tahu dah malam. Makan lagi. Kita tapau je makan dalam bilik. Tak larat weh nak keluar. Barai semalam tak habis lagi ni. Menu malam ni tajin, ayam panggang, french fries, salad and roti. Terbaiklah Muhammad. Sedar tak sedar dah berganti hari baru. Kita orang cepat-cepat pergi adjust tiket kenderaan untuk masuk ke Dakhla, Western Sahara. Okey, di sinilah tempat beli tiket tu. Sambil-sambil tunggu waktu berlepas, Muhammad ajar aku macam mana nak ikat serban gaya Mauritania. Dan nak gerak baru nak belajar. Aduh Aku biasa ikat cara Morocco. Yang versi Mauritania ni something new untuk aku. Sumpah aku enjoy gila sepanjang aku kat Mauritania. Dapat macam-macam experience yang priceless untuk aku. And also jumpa orang yang baik-baik sepanjang perjalanan. Time to go. Yeah. Driver come and go. Oh, okay. Time to say goodbye kepada Muhammad yang jaga kita orang sepanjang kat Mauritania. Seriously aku nak ucapkan terima kasih yang tak terhingga. InsyaAllah ada rezeki aku akan kembali ke sini lagi. Off to Dakhla. Perjalanan ke Dakhla, Western Sahara naik bas sejauh 500 km baru nak bermula. Sambung next video.